Tak beberapa hari lagi kita akan menjelangkan Ramadan ataupun kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kita akan bersama di masjid dengan qiyamul lail ataupun semaya sunat tarawih. Dan sepatut ke tak sepatut kita nak pergi ke budak-budak, kanak-kanak, laki-laki dan juga perempuan. Jom ikuti bersama di dalam video ni. Di dalam video ni saya nak beri satu kes ataupun satu kes yang telah berlaku di tempat lain lah, bukan tempat kita, tapi supaya kita boleh ambil buat fikir terhadap budak-budak dan kanak-kanak ketika ibu bapa pergi ke masjid serta dengan ibu bapa untuk nak semaya tarawih ataupun nak qiyamul lail di masjid di dalam bulan Ramadan yang telah berlaku beberapa hal perkara. Maka kita berfikirlah sepatut ke tak sepatut. Dan benda tu sungguh pun takdir telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tapi kita boleh buat fikir. Dan tengok satu kes ni yang saya nak bubuh di mata kaca ni dulu. Dan jangan kita jadi kombing. Malaikat kita tengok terus video ni hingga habis. Baiklah saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian. Ni telah berlaku ketika duduk di dalam solat. Ada daripada kalangan kanak-kanak wanita atau perempuan duduk bergalak sebelah lek sana. Pakaikan kelekong semaya. Lepas tu ada pula kanak-kanak kecil daripada budak laki-laki hingga masuk pergi terbalik. Tepat sekat di antara laki-laki perempuan tu turun di atas budak tu. Ini perkara-perkara yang telah berlaku di dalam masjid ketika duk ibadat. Tetapi muncul lah ada orang lagi tu mari akik dah. Kalau tak akik kak, duk kapik situ lah budak tu. Maka tempat sekat dia tu adalah cuming nak tu. Berat lah kita kata. Dah. Lepas tu kita nilai sendirilah. Kita buat singkat diri. Sepatut ke tak kita nak bagi anak kita di masjid dah ketika kita nak jemaah tarawih ataupun nak qiyamul lail. Dah. Hak tu di atas masing-masing kita. Kita nak lari tok sewigi pun tak boleh juga kerana dia mau nak ajak anak dia mau pergi masjid. Dah. Kita nak suruh pergi pun dah. Ginilah kita ambil singkat diri. Kerana kita sebagai ibu dan kita sebagai bapa, kita tahu dan kita kenal anak kita. Kita tahu dan kita kenal anak kita. Anak kita, anak orang ni kadang-kadang dia pergi masjid dia berjuru. Dia semaya, dia main sekat dia, tak ada jadi buah, tak ada jadi nakal bala mana dia tu. Maka hak ni bolehlah nak buat pergi. Adapun seorang lagi tu dia tahu kata anak dia ni kalau pergi masjid kat buah ada hunggar ke apa, duk kerabat kat atas pagar musai ya. Dan duk bergurau mai ya. Tak sepatutlah kalau dia nak pergi. Hak tu dia fikir sendirilah. Saya tak sewak buat putusan. Ada setengah tempat-tempat kita tengok tu. Hak berlaku hak tahun lepas maridah tu. Kanak-kanak yang pesen nakal, yang pesen buah ni. Heret sejadah tu email, heret sejadah orang duk semaya. Ada setengah tu senjah putih kota tu email pun ada. Budak-budak hak duk main dalam masjid tu, walah anak budak. Tapi kita orang tua ni lah buat sikap. Sepatut pergi ke tak sepatut pergi. Hak sepatut pergi tu budak biasa mana, hak tak sepatut pergi tu budak ataupun kanak biasa mana. Itu kita nilai sendirilah. Kanak-kanak duduk dalam kita nak buat ibadat tu, kadang-kadang tu setengah-setengah daripada kanak-kanak tu menjadikan ganggu. Ganggu orang nak semaya. Hingga memunuh ke akan semaya orang. Ada orang tu ya tak muhlah pasal tu kerana duk bunyi suara masuk dalam telinga tak menjadi khusyuk kepada nak ibadat kepada Tuhan dah. Maka di dalam video ni saya harap maaflah kalau tak cocok hati kat mana kepada peminat-peminat yang duk ikuti bersama, kerana saya nak video ni nak tahu kata mending benda hak duk berlaku ada setiap hak takdir daripada Allah Ta'ala tu, ya Allah dah kita nak ukar tak boleh dah, tapi orang panggil kita buat nilai pula sekali lagi, sepatut ke tak kita nak bawa anak-anak kecil kita tu pergi kepada masjid
dah anak kecil yang pesing buah ni dah kita sebagai bapak lah buat putusan sendiri. Kita kena anak kita, hak ni tak buah, hak ni buah. Maka hak buah tu dah kita kena kira. Hak tak buah tu lah ke dia lah. Kita pergi kan nak hajar ke masjid. Nak hajar ke halah-halah ni dia kata tua tu dia lekat ke masjid. Tapi anak hak pesing ni tu sepatut dak kita nak pergi dah. Hak ni kita pakai ambil singkat sendirilah. Sekadar ni lah untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.